Boleh ke? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma rzuqna futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Apa khabar semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama sekali, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Syukur kita kepada ilahi dipertemukan lagi kita pada hari ini, Masya Allah. Ini kali keberapa ya saya datang ke sini. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah pernah sebelum-sebelum ini datang ke sini, Masya Allah berkongsi dengan ibu-ibu sekalian dan diizinkan oleh Allah SWT datang lagi untuk kita bersama-sama saling ingat mengingati, untuk Ustazah berkongsi sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh ilahi. Moga-moga sama-sama kita dapat memperbaiki kehidupan kita ke arah jalan yang diredai oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita meneruskan pengajian pada pagi yang penuh barakah ini, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan menyentuh tentang nama-nama Allah. Asmaul Husna. Dah hafal dah ibu-ibu? Ada ayah-ayah di sebelah sana, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Dah hafal dah nama-nama Allah? Dah hafal? Dah faham? Dah kenal? Ini soalan yang saya mulakan dahulu sebab diri kita ni kena timbulkan persoalan baru kita nak tahu. Kalau kita hafal je, tanpa kita fahami, tanpa kita mendalami, maka kita hanya baca di lisan semata-mata. Kan? Pepatah Melayu menyebut, tak kenal, maka tak sayang, tak cinta. Jadi subhanallah, Masya Allah. Saya nak tanya lagi. Ustazah ni macam mana ni, mula-mula dah kena tanya. Tak apa, siapa kenal Ustazah dia tahu. Ustazah tanya, Ustazah jawab, pandai. Sebab apa? Bila persoalan tu ditimbulkan, kita akan sama-sama berfikir. Dalam Al-Quran banyak kan ayat-ayat yang Allah timbulkan persoalan. Afala tatafakkarun. Allah kata kenapa tak berfikir? Kita nak kena jawab ke? Kita kena berfikir kenapa Allah tanya soalan tu. Subhanallah, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka apa lagi nikmat Allah yang kau nak dustakan? Allah tanya.
Kita nak jawab apa? Kita kena fikir. Allah tahu dah jawapannya. Tak perlu pun jawapan daripada kita. Tetapi Allah nak kita berfikir. Contoh terdekat seperti mana pengalaman kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Kadang-kadang anak kita pulang lewat. Kita tanya anak kita, jam pukul berapa sekarang? Kita nak tahu jam ke kita nak dia fikir? Dia balik pukul 12 malam, kita tanya, pukul berapa jam sekarang? Kita tak tahu ke? Kita tahu, tapi kita tanya supaya dia fikir. Dia buat apa kesilapan dia sampai dia tak ambil peduli tentang pukul berapa pada waktu tersebut. Jadi subhanallah, Masya Allah, hari ini mungkin ada banyak persoalan yang akan ditimbulkan supaya kita sama-sama berfikir. Tetapi subhanallah, Masya Allah, saya tak adalah tanya seorang-seorang untuk jawapan. Jadi jangan risau. Baik, bercerita tentang ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu menyebut kita sayangkan Allah, betul tak? Kita cintakan Allah. Tapi tanya diri kita, betul ke kita sayangkan Allah? Betul ke kita cintakan Allah? Kalau kita imbau kembali waktu saat kita bercinta di awal perkahwinan, dia sekarang pun cinta lagi dekat suami. Tetapi subhanallah di awal tu dia masih berapi-rapi sampai kita sanggup mengatakan, sanggup meredah lautan api. Tapi tak pernah jumpa pun lautan tu sampai sekarang ni. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita nak menceritakan tentang cinta kita kepada suami sampai kita sanggup buat apa sahaja. Betul tak? Contohlah kan kita cerita pengalaman kita di awal perkahwinan. Suami outstation sebulan contoh kan. Tiba dia call kita. Bang balik sampai pukul 3 pagi yang. Okey bang. Pukul 3 tu abang teringin sangat nasi goreng cili api. Sanggup tak kita nak masak? Saya nak tanya. Sanggup tak? Sebulan dia pergi China pula tak ada nasi goreng cili api. Dia telefon pukul 3 ni abang balik nak makan nasi goreng cili api ayang. Nak juga. Boleh tak? Sanggup tak masak? Sanggup. Walaupun kita kerja, kita balik tu tidur lewat, pukul 3 tu bangun. Dia bukan pukul 3 bangun. Dia sebelum pukul 3 dia sampai. Jadi pukul 2 tu masuk, pagi-pagi potong cili api tu sanggup. Betul tak? Sebab apa kita sanggup? Sebab sayang, sebab cinta. Sebab tu cinta ni satu rasa yang begitu besar yang kita kena cari. Para sahabat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi dirinya sendiri. Itu cinta pertama dalam kehidupan mereka. Apabila Allah perintahkan untuk pergi berjuang, berjihad, sanggup serahkan diri. Bila Allah memerintahkan untuk menginfakkan hartanya, keluarkan segala hartanya sebab cinta kepada ilahi. Jadi ini yang kita nak cari. Jadi persoalannya, adakah kita sudah mencintai ilahi? Ini kita kena jawab sendiri, tak perlu jawapan daripada ustazah. Kita tanya diri kita, adakah kita benar-benar cinta? Kalau cinta, kita akan sanggup buat apa saja. Kita akan sanggup terima apa yang Allah beri. Walaupun perkara itu kita tak suka. Ada tak dalam hidup kita ni yang kita dapat, kita tak suka? Ada tak? Kita semua suka je. Mesti ada yang tak suka, tak rela. Betul tak? Ujian, musibah, kesakitan. Semua tu siapa yang sanggup? Saya suka sangat sakit, ustazah. Bilalah nak sakit? Ada. Tak pernah itu, ada something wrong lah kalau orang begitu. Kan? Tapi subhanallah kita akan diuji dengan kesakitan. Siapa yang memberikan kita kesakitan tu? Allah. Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Jadi kita kena terima Allah tu sayang kita. Allah beri kita sakit, kenapa? Allah mesti sayang kita. Jadi kena cari. Kenapa Allah berikan kita kesakitan? Bukan kita tanya kenapa, tetapi cari apa yang Allah sedang ajari. Macam seorang ibu lah, dia berikan anak tu macam-macam diberikan. Zaman sekarang kan, ibu sekarang suka menyenangkan anak-anaknya, betul tak? Nak ini beli, nak itu beri, semua dipermudahkan. Tiba-tiba suatu hari si ibu ni rotan sebab anak tak solat. Saya nak cerita daripada segi anak ni. Bila dia terima hadiah ataupun segala pemberian daripada mak ni, dia pasti mengatakan, mak sayang saya. Mak cinta saya. Semua mak bagi. Tiba-tiba suatu hari dia kena rotan. Apa dia rasa? Mak dah tak sayang dah. Selama ni mak tak pernah rotan. Tiba-tiba hari ni rotan. Katanya kan, mak dah tak sayang saya dah ni. Kan? Ini kalau dia tak cari kenapa mak dia rotan. Saya nak tanya yang sebagai mak pula, dari segi mak ni. Saya nak tanya, waktu beri hadiah, ya mak sayang. Waktu rotan, sebab anak tak solat, sebab sayang ke sebab benci?
Sayang, itu kata mak. Tapi kata anak ni, kalau dia tak cari, memang dia rasa mak dia benci. Tapi kalau dia cari, kenapa mak dia rotan? Mak aku rotan sebab aku solat, tak solat tadi. Jadi sebab tu mak rotan, mak sayang aku, tidak aku ni leka. Jadi dia nampak mak dia sayang ke benci? Sayang. Jadi kita begitu juga. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena cari kenapa Allah beri perkara yang kita tak suka. Sebab semua perkara tanda sayang Allah pada kita. Walaupun kita tak suka, tapi itu tanda sayang Allah. Jadi kita cari kenapa, apa yang sedang Allah ajari. Kalau tanpa ujian, kita tak akan mengerti erti kesabaran. Kalau tanpa disakiti, kita tak akan mengerti erti memaafi. Semua itu kehidupan yang sedang Allah ajari hidup kita setiap hari. Subhanallah, Masya Allah. Jadi berbalik kepada ilmu, dalam satu kitab yang mana Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala ada menceritakan tentang perjalanan menuju kecintaan. Allah, tajuk dia bestnya kan. Kita selalu cari cinta manusia. Tetapi sebenarnya hidup kita mengejar satu cinta yang begitu besar nikmatnya, itu cinta ilahi yang perlu kita cari setiap hari. Jadi apa yang disebut? Al-ilmu tariqal amal. Ilmu itu jalan untuk kita beramal. Al-amal tariqal ilm. Dan amal itu jalan untuk dapat ilmu. Berapa kali diulang ilmu ni? Okay. Jadi hidup kita ni ada dua konsep. Kita sekarang di dalam kelas, dalam masjid ni, Masya Allah, kita dapat ilmu yang pertama. Iaitu teori, kalau kita pernah faham lah. Betul tak? Ilmu teori, arti kesabaran contohnya kan. Bila marah macam mana nak mengawal kemarahan, itu teori. Tapi bila kita akan dapat rasai ilmu kedua, iaitu disebut ilmu laduni. Ilmu kedua bila kita beramal dengan teori itu tadi. Subhanallah, Masya Allah. Jadi al-amal tariqal ilm. Amal ini adalah jalan untuk dapat jalan ilmu yang kedua. Iaitu ilmu kedua ni maksud dia apa? Seseorang tu bila beramal dengan ilmu teori yang dia dah tahu, baru Allah berikan dia hakikat diri dia. Sebagai hamba, sifat kehambaan. Ada yang disebut ilmu laduni adalah ilmu di sisi Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kelas, kadang-kadang kita dah faham. Tapi nak beramal tu, tak ramai yang beramal. Sebab tu kalau kita lihat sekarang, orang berilmu ramai. Ilmu yang pertama, pergi belajar. Tetapi ilmu yang kedua, beramal dengan ilmu itu kurang. Betul ke betul? Betul. Kan? Jadi subhanallah, Masya Allah, ini yang kita step yang kita nak kena pelajari. Bahawa kadang-kala kita pergi kelas, Masya Allah, tabarakallah, satu hari, tak tahu nak cakap. Zaman sekarang opah-opah zaman moden ni kan. Sampai cucu-cucu buat laporan kat Ustazah. Opah sekarang tak macam dulu, Ustazah katanya. Kalau dulu kita kata opah nak makan rendang tu, katanya. Ya, nanti opah beli. Beli, bukan buat. Sebab kelas opah dia pagi sampai petang, sampai malam. Pagi ada 2, lepas zuhur ada 1, lepas asar 1, lepas maghrib 1, lepas isyak ada talaqi. Masya Allah, tabarakallah kan. Kalau kita lihat ilmu yang kita pelajari satu hari, banyak tak? Jadi subhanallah, teori tu dah ada. Kan macam kita, anak-anak kita belajar matematik, dia hafal formula. Betul tak? Dia dah ada dah formula. Tapi bila datang masalah, dia kena beramal dengan formula yang dia dah belajar. Betul tak? Jadi ini yang kita nak kena letakkan. Contoh tadilah, pergi kelas belajar bagaimana nak mengawal kemarahan. Saya nak tanya, siapa sini tak pernah marah, angkat tangan? Ada tak? Tak ada, semua pernah marah. Nanti tak lama lagi kita akan masuk ke 1 bulan. Bulan tarbiyah. Bulan apa? Bulan Ramadan, Masya Allah. Kenapa bulan Ramadan Allah jadikan kita kena puasa? Kena tak boleh makan. Kita ni kan kalau tak boleh makan, apa kita rasa? Marah, betul. Sebab nak timbulkan rasa marah. Bila ada rasa marah, bulan puasa kena tahan. Kita nampak tahan ni, tahan makan dan minum dari pagi subuh sampai maghrib. Betul tak? Tapi sebenarnya semua benda kita kena tahan bulan puasa tu, Masya Allah. Jadi bila dah tak makan, lepas tu penat pula, kan dengan panas pula, apa kan jadi? Marah pun membuat-buat. Time tu kita sedang beramal untuk mengawal kemarahan.
Masya Allah. Sebab tu sifat-sifat madmumah ni kita tak boleh terus buang. Dia memang datang. Tapi kita diajar untuk buang. Contoh, sifat riak. Siapa tak pernah riak? Semua tak nak aku. Kan? Memang kita memang akan timbul rasa bangga, rasa riak dalam diri. Sampai ulama' mengatakan, kerana ada seseorang itu ingin melakukan kebaikan, tetapi dia kata tak nak buat lah, nanti riak. Itu dah riak. Ha, nampak? Kadang-kadang kita kata tak nak lah buat, nanti kan riak Ustazah katanya kan. Tapi itulah sebenarnya dah mula riak. Sebab dia rasa dia buat baik orang tengok. Nampak? Jadi kita tak perasan. Buat je. Bila buat datang riak, kita diajar buang istighfar. Sebab tu kita ni kena banyak beristighfar. Kan? Datangnya sifat-sifat mazmumah yang kita semua tahu. Tapi nak buang tu kadang-kadang payah. Kan? Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita diajar untuk beristighfar, mohon keampunan bila timbulnya rasa bangga riak dalam diri. Sebab tu bila kita dipuji kan, bila buat kebaikan, lepas tu ada pula orang datang memuji. Puji bukan sikit-sikit, melambung-lambung sampai rasa tak pijak tanah. Subhanallah. Jadi macam mana? Dia ajar pula doa-doa untuk bersihkan hati. Sebab hati kita ni satu tempat yang payah kita nak jaga. Betul tak? Bukan hati orang lain. Hati kita sendiri. Kan kadang-kadang okey, bangun pagi tadi nampak ceria. Tiba-tiba pukul 10 dah lain pula rasa. Lagi-lagi perempuan, dia banyak emosi. Betul tak? Sebab tu kita ni nak mengawal emosi ni satu jihad sebenarnya dalam diri kita. Nak mengawal, buang sifat-sifat mazmumah yang kita tahu tak baik. Kalau tulis, semua boleh tulis. Senaraikan 20 sifat mazmumah. Semua boleh tulis. Tapi macam mana nak buang sifat tu daripada diri? Dia tak boleh terus buang. Memang saya tak pernah ada rasa cemburu. Saya tak pernah ada rasa dengki. Saya tak pernah ada. Siapa ada begitu? Itu maksum. Kita semua akan datang sifat-sifat mazmumah. Tapi kita dia ajar. Ini baik ke tidak? Oh tak baik, buang. Sifat kita dalam hati. Kadang-kadang orang tak tahu dalam hati tu. Tengok muka. Dia ni kan asyik-asyik bawa beg baru je. Tiap-tiap minggu tukar beg. Tiap-tiap minggu tukar beg. Cemburu. Kan? Lepas tu fikir balik duduk. Apa salah kita nak cemburu dengan beg dia? Kan? Biar pilih dia bawa beg baru. Alhamdulillah rezeki dia. Kita buang. Betul tak? Benda tu akan datang. Sebab syaitan ni sentiasa buat kerja dia. Membisik-bisikkan. Bisikan untuk buatkan kita datang sifat-sifat mazmumah dalam diri. Jadi subhanallah, Masya Allah, berbalik kepada kata-kata Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, dia kata ilmu ni jalan untuk kita beramal. Dan amal untuk kita dapat ilmu yang kedua itu ilmu laduni, iaitu ilmu daripada sisi Allah. Dan juga ada yang memberi maksud ilmu laduni ni adalah taqwa. Subhanallah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kepada kamu. Subhanallah. Sebab tu ilmu kita dah tahu, kita kena praktikkan. Subhanallah, Masya Allah. Semua perkara dalam hidup kita ni, ilmu yang memberi kesan adalah ilmu dalam kehidupan. Perasan tak, ibu-ibu sekalian? Pergi kelas macam-macam dah ustazah ni kata jadi isi solehah. 20 tips dibagi. Subhanallah. Tapi bukan depan ustazah jadi isi solehah. Kat mana nak kena jadi isi solehah? Depan suami. Betul tak? Jadi kita depan suami tu kita tengok ada tak ciri-ciri 20 ciri tu. Bukan depan ustazah, depan ustazah. Ya ustazah. Ya assalamualaikum ustazah. Depan suami, abang satu kampung dengar. Jadi kita tanya, mana adakah ciri-ciri tu ada ke tidak? Dia bukan depan ustazah, praktikal dia. Praktikal dia depan suami. Sama juga kita pergi kelas belajar arti kesabaran. Tanda-tanda orang yang sabar. Depan ustazah sedang bersabar ke sekarang? Ada ke sedang bersabar? Ya ustazah, saya tak sabar ni nak makan tengah hari contoh. Kan tu kalau 5 minit dah nak habis nanti macam tu lah kot. Tapi subhanallah, Masya Allah, dalam kehidupan kita ni kesabaran. Keluar tiba-tiba ada kereta parking depan. Halang kita nak keluar. Itu kita sedang diajar, sedang praktikal sabar. Waktu tadi kelas bukan main lagi. Wallahu ma'as sabirin. Sabrun jamil. Kita nak ada orang sabar. Tiba-tiba nak start kereta. Ada 3 kereta blok kat depan. Apa kereta kat depan? Mana pergi praktikal tu tadi? Subhanallah, Masya Allah. Sebab tu kehidupan kita ni sebenarnya cara Allah menyampaikan ilmu. Dan cara kita terus praktikkan ilmu tersebut. Rasulullah SAW kalau kita lihat 40 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul.
Rasulullah SAW pergi sekolah mana? Ada sekolah kebangsaan mana-mana? Tak ada. Sekolah menengah kat mana? Tak ada. Belajar dengan apa? Dengan kehidupan baginda. Betul tak? Sebab tu hidup ni kita kena cari apa yang sedang Allah ajari. Rasulullah dia ajar daripada kecil. Dia ada ayah, kemudian dia ada ibu, kemudian datuk yang jaganya pun dah meninggal dunia. Satu persatu tinggalkan dia. Orang yang disayangi, tinggalkan baginda. Dalam keadaan kecil-kecil lagi dah berjihad. Maknanya membela kambing, menggembala kambing, pergi berniaga dalam usia yang muda. Subhanallah, Masya Allah. Semua tu belajar, tak pergi sekolah pun. Tapi kehidupan mengajar kita, mengajar baginda menjadi seorang yang berkata benar, seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu directly Allah ajar daripada kehidupan baginda. Dan kita kalau kita muhasabah duduk, mungkin di awal perkahwinan kita jenis panas sikit. Suami cakap, kita jawab, suami cakap, kita jawab, kan? Tu awal. Sebab muda-muda, darah muda, cuba tengok 20 tahun. Ya, pilihlah dia Ustazah. Ikutlah dia, katanya kan. Dia tak kisahlah, nak buat apa, nak cakap pun ikutlah, saya diam je, kata. Tapi kalau dulu, dia cakap, saya jawab, saya cakap, jawab. Sebab apa? Pengalaman. Kalau jawab, asyik gaduh, jawab, asyik gaduh. Jadi macam mana? Perlahan-lahan ajar diri diam je lah. Dengan diam, Alhamdulillah, suami pun tak banyak cakap. Lama-lama dua-dua tenang, dua-dua saling menerima. Itu dia pengalaman. Tapi nak proses tu dia bukan sehari, mungkin 10 tahun. Mungkin 20 tahun. Sebab tu kita nak mengenal pasangan kita bukan sehari dua. Tetapi Masya Allah sampailah ke akhir hayat kita masih lagi mencari, mengenali orang yang bersama dengan kita. Jadi subhanallah itu manusia. Tapi Allah SWT kita kena cari juga cara untuk mengenal Allah supaya setiap hari rasa cinta itu timbul dalam hidup kita. Okay, sambung tadi tentang kata-kata Imam Arsalan Ad-Dimashqi ni. Wal ilmu tariqan ma'rifah. Dan ilmu ini, bila ada ilmu, dia ada teori itu tadi, kemudian praktikal, dan bila praktikal, al-ilmu tariqan ma'rifah. Ilmu praktikal itu tadi akan datang kepada jalan kenal Allah. Subhanallah, Masya Allah. Bila kita buat perkara yang ilmu yang kita dah tahu tu tadi, baru datang jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap hari sebenarnya kita kena upgrade. Tanya diri kita, betul ke kita kenal Allah? Allah As-Sami' Maha mendengar. Tahu kan nama Allah Maha mendengar. Tapi kenapa bila berdoa kita tanya, Allah tak dengar ke? Dah banyak kali dah minta tanya. Allah Maha mendengar. Apa makna mendengar Allah? Mendengarnya hatta kalau kita berkata dalam hati pun Allah dengar. Kita manusia kan, subhanallah, kalau ada masalah, kita suka meluahkan, betul tak? Ke simpan? Kalau zaman dulu kita imbau balik 40 tahun dulu. Zaman buku diari. Siapa ada buku diary? Ada kan? Untuk apa buku diary tu? Luahkan perasaan, betul tak? Kan 10 muka satu hari. Boleh buat karangan. Cuba tengok ada lagi tak? Boleh buat novel tu. Masya Allah kan? Tapi kita luar tu. Segala masalah kat sekolah tadi kan kawan cakap tu. Ni daripada sekolah rendah kan? Betul tak? Boleh perempuan tutup. Lega rasa. Ingat tak balik? Cuba imbau balik. Buku tu ada bagi apa-apa tak kat kita? Tak ada. Kita tulis, kita luah. Itulah dia manusia. Kita, contoh yang lain pula. Kalau kita makan, tak buang 3 hari. Macam mana rasa? Tak datang kelas hari ni. Pergi klinik. Betul tak? Tak selesa. Sebab kita manusia tak boleh simpan. Dia memang akan kena buang. Yang tak elok kena buang. Jadi Allah SWT ciptakan kita. Memang fitrah kita nak meluahkan. Jadi zaman dulu kita luah kat buku. Zaman sekarang kita luah kat muka buku. Bahaya. Muka buku bahaya sebab ramai yang baca. Tapi kadang-kadang kita luahkan kat best friend kita. Kita bertelefon. Milah. Oh Milah, ada Milah ke sini? Kan? Milah free tak sekarang kata. Dan kenapa ada masalah lah Milah kata. Nanti petang tengah nak uruskan sikit-sikit. Kita kena buat appointment. Dengan kawan best friend pun kita kena buat appointment. Sebab dia pun ada urusan dia. Betul tak? Petang nanti pukul 5 nanti. Sekarang ada kerja lah kata. Okey, kita pun tunggu ni. Nak luah perasaan pukul 5 sekejap. Lepas tu kawan kita pun telefon. Okey, dah free dah. Nak apa? Cerita apa? Kita pun daripada A to Z kita cerita. Kok telefon je pun. Betul tak? Tak nampak pun dia. Dia dengar ke tidak pun kita tak nampak.
Kan? Tapi kita luah ni daripada A to Z kita sebab kita nak luahkan masalah ni. Lepas tu dah habis cerita. Lega rasa. Dia pun kata. Dia kata apa? Selalu akan keluar ending dia akan cakap apa? Sabar je lah. Itulah. Itu je perkataan. Kalau kita tanya cuba cerita balik cerita. Memang takut lagi. Tak, kita tak minta pun dia cerita balik. Tapi kita luahkan tu tadi. Dia bagi telinga dengar tu. Kita rasa apa? Lega. Siapa sebenarnya yang bagi lega? Allah. Tapi kita manusia, dia nak nampak. Kadang-kadang dia nak nampak ada yang mendengar. Untuk meluahkan. Tapi hakikatnya, boleh tak kita directly terus luahkan pada Allah? Boleh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, bila hamba-hambaku tanya padaku, katakan pada hamba-hambaku aku dekat. Tapi kita ni tak nampak. Kita tak nampak Allah sebab tu kita tak yakin bahawa Allah dengar luahan hati kita. Itulah dia kita manusia yang kita tak kenal sebenarnya ada yang maha mendengar, ada yang maha mengasihani kita, ada yang maha penyayang, ada yang maha pemaaf. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu cari jalan mengenalinya supaya timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ilmu pula kalau kita lihat ada dua bahagian. Ilmu al-qadim, ilmu al-hadis. Ilmu al-qadim itu ilmu Allah yang ada pada Allah yang tak terbatas. Ilmu kita ilmu hadis baru. Ilmu hadis pula ada dua. Ilmu daruri, ilmu kasbi. Apa maksud ilmu daruri? Ilmu daruri ni yang tak perlu kita fikir. Contoh saya tanya, hari ni saya tanya. Puan-puan, ibu-ibu ada kat sini tak sekarang? Ke nak kena fikir dulu? Sekejap saya tengok ada ke tidak. Tak, memang terus directly jawab. Itu kita terus dapat ilmu daruri. Tapi ilmu kasbi kita kena usaha. Di atas usaha kita dapat. Lepas tu pergi kelas untuk kita belajar ilmu-ilmu. Contoh anak-anak kita pergi sekolah untuk belajar ilmu matematik, sains dan sebagainya. Dia kena usaha. Tapi ilmu daruri kita dapat terus. Serta-merta dalam kehidupan kita jalani dalam hidup ni. Jadi subhanallah, masya Allah besarnya tajuk ilmu ini. Subhanallah. Sebab kita nak masuk ilmu mengenal Allah ni. Satu ilmu yang begitu luas. Iaitu asas untuk kita mengenal diri kita. Bila kita kenal Allah, juga cara untuk kita kenal diri kita. Kita siapa? Saya nak tanya. Pernah tak cucu tanya, Opah, kita ni siapa ya? Jawab apa, Opah? Opah jawab apa? Ada jawapan? Ustazah kata, Ustazah jawab lah katanya. Kan? Kita ni dua benda je kita kena ingat. Kita hamba, kita khalifah. Dua benda. Dua ni kita punya tanggungjawab. Bila kita kata hamba, satu kedudukan yang hina di sisi manusia. Tetapi yang amat tinggi di sisi Allah yang Maha Esa. Jadi kita ingatkan diri kita. Maksud hamba ni, Masya Allah, tabarakallah, hinanya kita tak akan mampu sampai ke sini kalau Allah tak izinkan. Tak boleh kita bangun pagi tadi kalau Allah tak kejutkan. Walaupun jam kita kunci berkali-kali berbunyi, kalau tak kejutkan kita, nyawa tak diberikan, maka tak hidup lagi kita hari ini. Jadi subhanallah, Masya Allah, siapa yang malam semalam yang dia yakin hari ini boleh bangun lagi? Boleh bagi garanti 100% esok saya mesti bangun punya pergi kerja. Siapa yakin? Sebab tu kita dia ajar menyebut insya-Allah. Betul tak? Allah yang mengizinkan untuk kita bangun lagi pagi hari ini. Sebab tu bangun tadi satu nikmat besar kalau kita benar-benar kenal Allah. Rasa tak bangun tadi nikmatnya, ya Allah, hidup lagi, rasa tak? Dia akan lebih rasa bila malam tadi sakit. Malam tadi demam, tekut-tekut, makan Panadol. Esok dah bangun ni nak pergi kelas Ustazah Jilah, contoh kan. Kan? Malam tadi, ya Allah nak sihat. Tiba-tiba bangun pagi tadi kebah. Batuk hilang, sesama hilang. Apa rasa? Ya Allah, Alhamdulillah. Dia itu bau rasa daripada hati. Kalau malam tadi sihat, bangun pagi tadi sihat, dia kadang-kadang lupa doa bangun tidur tu pun lupa nak baca. Betul tak? Tunggu bangun je, melompat tak, lambat. Kan? Tapi kalau sakit malam tadi, kita akan bangun tu dengan penuh rasa bersyukur dalam diri. Ya Allah, Allah bagi hidup lagi. Kasih ya Allah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa maknanya? Ya Allah, terima kasih ya Allah bagi hidup selepas mati tadi.
Jadi kita mati kejap. Sebab tu bila kita nak tidur, perlu ada rasa dalam diri tu bimbang. Adakah kita akan bangun lagi pada esok pagi? Sebab kita dimatikan sekejap. Siapa yang tidur dibangun? Macam mana soalan tu, Ustazah? Kan? Tidur-tidurlah, tak sedar apa. Siapa yang jaga kita sepanjang tidur? Allah. Kan? Walaupun ada lipas terbang dalam bilik tu tengah malam. Ada tengah lipas kan. Kalau tidur, ada ke dia terkejut lompat? Tak ada. Dalam tidur, dia terbanglah keliling muka kita pun kita tak sedar. Kan? Tapi subhanallah, Masya Allah, esok pagi saudara-saudara ada terpenyek kat sebelah. Kalau sedar tu, kita lari, dia duduk dalam bilik, kita duduk luar. Tapi kita tidur, punyalah tidur, Allah jaga kita dengan pergerakan kita kanan kiri tu, mungkin terhempap dia, mati penyek dia kat sebelah. Kan? Subhanallah, Allah yang jaga. Jadi subhanallah, Masya Allah, Allah maha penyayang tak? Ya Ar-Rahman. Kita nak kenal Allah ni melalui nama-nama Allah. Bila kita kenal nama-namanya, Masya Allah, Allah Ar-Razzaq yang bagi rezeki. Dan saya baru kemarin ada kuliah, seorang ibu menceritakan masalah anaknya kerja. Kerja yang mana zaman sekarang kan zaman ikhtilat. Zaman yang tak jaga pergaulan lelaki dan perempuan. Dia kata kena pergi kerja outstation. Dalam kereta tu dia seorang perempuan, anak dia seorang perempuan, yang lain lelaki katanya. Anak dia nak pergi lain kereta, dia orang tak bagi satu kereta je. Kata tak payah naik dia. Mak ikut sekali katanya. Mak dia follow. Kata bagus makcik. Dia cakap. Bagus akak ikut anak akak pergi sekali outstation. Ya, kalau tidak dia seorang Ustazah. Jadi kalau dia outstation dia saya ikut. Dia outstation dia saya ikut. Sebabnya kalau tidak dia seorang perempuan lain semua lelaki. Bos dia kata tak apalah kita buat kerja bukannya pergi bercuti. Ya, memanglah pergi buat kerja tapi dalam satu kereta dia seorang perempuan lain lelaki. Macam mana keadaan? Subhanallah, Masya Allah, itulah di zaman sekarang yang tak jaga ikhtilaf ni. Kan, pergaulan yang terlalu bebas. Antara penyebab besarnya bila seseorang tu ada takut dengan Allah, dia akan berhati-hati. Allah Maha memerhati, Al-Basir. Allah lihat setiap perbuatan kita. Tapi kadang-kadang kita lebih takut dengan JPJ. Tengok ada parking kereta bayar ke tidak, sini tak ada kena kan. Nasib baiklah. Kan? Kalau tidak semua duk tengok kat luar. Dia sebab pukul 10 tu dia main. Kan? Dia subhanallah, Masya Allah. Zaman sekarang Alhamdulillah boleh ikut sini je. Terus dia masuk, kalau tak bayar boleh bayar tunggu kat sini. Tu zaman, ingat zaman dulu-dulu yang jadi goreng dah menang tu. Kan semua imbau balik kan. Seronok imbau-imbau kenangan lama. Sebab dia banyak mengajar kita erti syukur dengan nikmat yang Allah beri. Dulu yang kena gores pukul berapa sampai pukul berapa. Betul tak? Salah gores kena pakai, kena denda juga. Kan? Jadi subhanallah, Masya Allah. Hebatnya Allah jadikan perjalanan hidup kita ni mengajar erti nikmat. Tapi kadang-kadang kita tak nampak sebab benda tu berlalu begitu saja. Jadi subhanallah kita kena cari dan gali setiap kehidupan ni satu nikmat yang besar yang Allah beri. Zaman sekarang terlalu banyak nikmat sampai orang tak rasa syukur itu dalam hidup kita setiap hari. Banyak sangat nikmat semua di hujung jari. Sampai nak fikir pun malas dah. Kan? Semua di hujung jari. Nak tanya nombor telefon. Apa tak? Kadang nombor telefon sendiri pun tak apa. Betul tak? Sebab semua kat sini. Semua senang je di hujung jari. Nombor telefon berapa makcik kejap nak buka katanya kan. Tak apa. Dulu kita kena hafal. Betul tak? Dia kena fikir. Nombor berapa sekian. Betul tak? Zaman sekarang sebab mudah ni, semua dah malas nak mikir. Bukan masalah anak-anak malas, kita semua dah jadi malas. Kan? Anak-anak tengok buat kerja kan. Ada kertas kerja kena buat dan sebagainya. ChatGPT. Kan? Semua ChatGPT tolong buatkan, pak, siap, lengkap, 10 muka. Cikgu pun pening. Sama je 10 orang ni. Semua ChatGPT. Kan subhanallah, Masya Allah. Punyalah malas kita nak mikir. Bila malas berfikir, inilah dia kita tak kenal Allah. Allah sebut banyak dalam Quran. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Itulah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Iaitu aqlun, akal. Beza dengan makhluk-makhluk yang lain. Iaitu berfikir ni setiap hari. Sebab tu kalau kita lihat, ada beberapa cara untuk kita kenal Allah. Yang pertama, dengan menggunakan akal ni tadi. Berfikir, merenung setiap kejadian-kejadian Allah. Ustazah pasti pagi tadi ibu-ibu tengok cermin. Siapa yang tak tengok cermin angkat tangan? Kan, tengok cermin tu tengok apa? Tudung on point tak kan? Tengok kan?
Tengok bedak, tengok tompok-tompok saat lagi datang ke sini putih, sini kelabu kan. Subhanallah, Masya Allah. Kita nampak luaran. Tapi cuba tengok dekat cermin. Dan ada doa juga dianjurkan kita baca bila kita tengok cermin. Apa doa ni? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Kan, semua macam kan nak fikir kan. Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi, wa harrim wajhi ala nar. Ya Allah, macam mana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan juga hatiku, akhlakku, dan jauhkan aku, wajahku ini daripada api neraka-Mu. Ya Allah, satu doa yang besar makna dia. Kita kalau tengok cermin tu, ya Allah, cantiknya. Ada tak kita tengok cermin puji diri sendiri? Ada, kan? Macam cantik pula sekarang ni. Ada tak? Ada, kan? Baru makan suplemen ke putih, kan? Baik putih, tak ku kelabu. Kan? Jadi subhanallah pakai apa foundation, macam-macam benda lah sekarang. Tengok macam Siti Nurhaliza pula hari ni. Kan? Dan sekarang bahaya tau. Dia punya makeup tu boleh berubah rupa. Kan? Sebab itulah kalau yang pakai makeup tebal-tebal ni, cuba tepuk pipi dia sekali. Berdebu satu Malaysia. Subhanallah, sikit-sikit cukup lah kan. Kita tak confident ke dengan muka yang Allah beri? Semua kita dah cantik. Kita tengok dan puji diri kita. Cantik dah Allah bagi. 2 mata, 1 hidung, 2 luar hidung, 1 mulut, gigi berbeza. Gigi berbeza ikut tahap umur masing-masing. Jadi subhanallah, Masya Allah, ini dia. Kejadian yang Allah yang begitu besar maknanya. Tahu tak mata kita ni, bulu mata apa fungsinya? Kita duk fikir nak tambah bulu mata je kan. Apa fungsi bulu mata Allah bagi? Tu ada abu masuk. Betul. Sikit lah Ustazah cerita. Ustazah cancer survivor kan. Bila kemo, tak ada bulu mata. Bila tak ada tu baru tahu, ya Allah, masuk ayak dalam mata, barulah sedar. Kan sebelum ni. Sebab tu kita ni kena cari nikmat ni semua ni. Supaya jangan Allah tarik baru kita rasa nikmat. Tahu tak? Kita cari, ya Allah, mata boleh kelip lagi, Alhamdulillah. Dah tak kita pagi-pagi mohon, ya Allah, ini nak berkelip sebanyak 1000, cukup tak? Takut tak cukup je minta tu. Tapi Allah bagi tak berkelip? Bagi, Alhamdulillah, elok lagi berkelip. Hidung terletak. Kan walaupun tak lala mancung macam orang Arab tu. Cantik dah, hidung kita tak payahlah nak pergi tonyo-tonyo, bagi mancung. Macam zaman sekarang kan. Rasa tak sempurna apa yang ada. Tak insecure. Ayat-ayat budak muda insecure katanya. Tengok orang tu putih, kita kurang putih, dia insecure nak keluar. Rasa macam malu nak jalan. Tak, semua dah cantik dah. Apa yang Allah bagi kat kita dah cukup. Cuba bayangkan, dia pergi pakai kosmetik putih kat muka. Tiba-tiba tangan gelap. Kan lupa tak sempurna jadinya. Allah dah cipta dah cukup dah, elok dah. Kan tak payah kita ubah-ubah. Sebab kita memandang cantik ikut apa yang manusia nampak cantik. Tapi Allah ciptakan kita ahsan. Yang paling terbaik makhluk adalah manusia. Betul tak? Jadi kita semua dah cantik. Puji kita adalah puji Allah. Ya Allah, cantik dah Allah ciptakan kita ni. Jadi subhanallah, Masya Allah, dengan melihat, berfikir dan merenung. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah tentang kejadian-kejadian Allah ini, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Ini salah satu cara kita kenal Allah. Sebab tu semua perkara kena balik pada Allah. Tengok orang hebat macam mana pun. Orang manusia zaman sekarang, Masya Allah, Allah berikan ilmu, Allah berikan kepandaian. Bukan hebatnya manusia, Allah pinjamkan menunjukkan kekuasaan Allah sebenarnya. Hebat mana dia boleh ngapal Quran lah. Umur 80 dah hafal Quran. Umur 80 start ngapal, tiba-tiba 81 dah habis hafal satu Quran. Ada saya pernah dengar di Indonesia. Macam mana Ustazah dia boleh ngapal, Ustazah? Saya dah masuk Al-Fatih, Juzuk Amma ataupun Ammai Tasa'alun. Lepas tu tak ingat dah. Apa yang kedua? Anin Naba'il Azim. Yang pertama lupa. Macam mana Ustazah? Tapi subhanallah, Allah yang bagi. Allah boleh bagi. Bukan kita makanlah suplemen macam-macam zaman sekarang, macam-macam vitamin. Ya, kita kena usaha untuk membantu untuk kita menghafal. Tetapi yang mengizinkan dapat ingat, dapat lekat Allah. Kita ni banyak lupa ke banyak ingat, saya nak tanya. Banyak lupa ke banyak ingat? Alhamdulillah ngaku. Memang banyak lupa. Kalau tanya nama makcik siapa? Milah contoh. Makcik PA. Lupa dah Milah. Baru tanya. Betul tak? Saya tak cakap orang. Sendiri pun sama. Kan? Lupa lebih banyak daripada ingat.
Jadi subhanallah, Masya Allah, hidup kita ni kena ajari. Maknanya kena minta dengan Allah SWT. Yang memberikan kelebihan semuanya adalah Allah. Jadi tidak mustahil kita juga boleh menghafal. Tetapi minta dengan yakin dengan Allah. Makcik tu boleh hafal, aku pun boleh juga. Tapi kalau belum start dah kata, saya tak boleh Ustazah. Allah tak bagilah. Belum apa-apa dah kata tak boleh. Sebab tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya sesuatu kaum itu tidak akan boleh berubah, melainkan diri dia sendiri yang nak berubah. Kita nak, Allah bagi. Kita tak nak, Allah tak bagi. Subhanallah, Masya Allah. Jadi perkara utama, kena guna akal kita. Setiap hari kena guna akal. Tengok pokok-pokok kat luar. Kita jangan tengok awan zaman sekarang. Sekarang musim hujan kan. Dah mendung. Angkat kain di jemuran. Itu je kita fikirkan. Tapi sebenarnya, kena fikirkan hebatnya Allah menciptakan awan. Dalam Al-Quran banyak Allah suruh farja'al basar hal tara min futur. Surah apa tu? Surah Al-Mulk. Allah suruh tengok balik pandangan mata kita pada awan. Ada nampak tak kecacatan? Hebat awan. Tengok awan je kita akan rasa hebatnya Allah. Salah satu ciptaan Allah yang begitu hebat, yang tergantung tak bertali dan tidak bertiang. Yang boleh kadang-kadang kita nampak ringan, tapi kadang-kadang nampak berat dengan air yang ditampungnya. Subhanallah. Hujan lebat sampai banjir habis banyak tempat. Hebatnya Allah ciptakan awan ni membuatkan kita rasa, ya Allah, hebatnya Engkau, ya Allah. Kena fikir. Contoh kalau kita lihat baca dalam Al-Quran, cerita tentang syurga. Muttaqi'in hafiha 'alal araik. Dalam syurga duduk menyandar atas pelamin. Dekat dunia ada tak pelamin, saya nak tanya? Bila ada pelamin? Dulu kahwin. Kita duduk pelamin bila? Kena kahwin kita lah dulu. Kan? Kena kahwin orang kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Kan? Tapi kena kahwin kita duduk atas pelamin, berapa lama kita duduk? Kejap je pukul 5 dah ambil balik. Sewa. Betul tak? Kan waktu tu bukan main rasa bangga duduk atas tu. Kan orang ramai ambil gambar. Tu pelamin kita punya ke orang punya? Orang punya. Dalam syurga ada tak pelamin? Ada. Dalam syurga masing-masing punya pelamin. Sebab tu kita kalau pergi kena kahwin, tengok pelamin, ya Allah, cantik. Tu tempat yang selalu kita akan pergi cari bila pergi kena kahwin. Betul tak? Pelamin, pengantin. Dua benda. Kan? Jadi dua yang nak tengok. Jadi kita tengok tu, ya Allah, cantiknya pelamin. Bunga-bunga kat belakang. Macam-macam lah zaman sekarang. Decoration dia. Mana pelamin kat syurga Nak fikir. Kat dunia ni sekejap je. Sampai satu masa dia ambil semula. Tapi kat syurga masing-masing punya. Rasa nak pergi syurga tak? Lepas tu kita kena lebih fikir tu. Subhanallah. Pergi hotel. Kat hotel kita bayar duit beratus-ratus. Bila bayar beratus-ratus. Macam mana layanan? 5 star. Kita masuk, dia buka pintu. Wah, rasa macam bunga-bunga hati. Ada kapet merah pula. Dia pergi bentang kan. Rasa macam raja pula sehari. Kan? Bila sampai kat meja dia tarik kursi pula. Duduk tu rasa macam, ush, tak pernah orang tarik kursi. Hari ni orang tarikkan kursi. Kursi pula berat. Kan? Dia tarik kan. Bila kita duduk, pak, dia bentang, dia pergi buka saprah tu. Kan? Dia pergi letak kat kita. Semua dia layan. Makanan, dia bukakan pinggan, dia bubuhkan makanan. Kita sembang-sembang dengan kawan tu kat sebelah tu. Minum air habis, dia tambah. Rasa macam mana? Seronok tak orang layan gitu? Seronok. Tak perlu buat apa. Semua orang bubuh. Saya nak tanya, kat syurga ada lebih hebat lagi. Ada wildan, ada pelayan-layan. Pelayan-pelayan yang memang khusus untuk kita. Tak payah minta, pap. Dia terus bagi je apa yang terfikir kat dalam fikiran. Lepas tu bila kita tengok orang layan kita, ya Allah, kat syurga nikmatnya. Sebab ujian dunia ni bukan ujian musibah, ujian kesakitan je. Nikmat juga ujian. Sama ada kita syukur ataupun kufur. Dan kita diberi nikmat tadi, dilayan tadi. Kemai lagi rasa, ya Allah. Rasa macam seronoknya. Orang lain tak pernah, selalu kita yang hidang kat orang. Kan? Kita yang tarik kursi orang. Sekarang orang tarik kursi kita. Orang bubuh nasi. Subhanallah, bertambah-tambah 3 pinggan jadinya. Sebab orang duk bubuh tak sedar. Subhanallah. Tapi time tu je dia layan. Kita keluar jumpa dia kat luar. Dia layan lagi kita macam tu ke? Tak dah. Siapa makcik ni? Dia tanya pula. Subhanallah, Masya Allah. Jadi, kita kena fikir lebih. Ya Allah, macam mana kat syurga? Dekat syurga, dilayan. Subhanallah, pelayan yang sebab bak mutiara disebut dalam Al-Quran. Jadi, subhanallah, ni kita kena fikir lebih. Kena fikir lebih supaya kita rasa excited nak pergi syurga. Kalau nak pergi syurga, ada jalan dia. Jadi, subhanallah, antara jalan besar adalah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab Allah Al-Khaliq yang menciptakan syurga. Jadi subhanallah. Jadi guna akal tu poin utama. Sekarang kita nak sama-sama kita gunakan akal, berfikir. Fikir anak-anak kita ataupun cucu kita balik rumah kan. Opah masak sedap katanya kan. Kita akan cakap apa? Memanglah see the hand dia kata. See the hand. Itu opah moden. Kan subhanallah. Tapi kita kena ingat. Siapa yang bagi kita punya masak tu tadi. Rendang tok panggil kan. Zaman dulu kan rendang tok. Dulu, kini dan selamanya sama rasa. Siapa yang bagi? Kalau cucu tanya resepi. Letak-letak je katanya. Garam letak-letak je. Daging letak-letak je. Daripada dulu opah dulu letak-letak rasa macam ni sama. Siapa yang bagi rasa sama sebenarnya? Allah. Tapi kita kadang tak perasan, kita nampak kita buat tu kita yang buat. Tapi hakikatnya Allah yang mengizinkan. Rasa tu daripada cucu tu umur setahun sampai umur 20 tahun sama. Sedap lopah. Air tangan opah ni. Cuba ambil air tangan opah balik masak. Sama tak? Tak ada. Kan jadi lain macam pula rasanya. Subhanallah. Jadi subhanallah semua ni kena balik fikir lebih. Fikir siapa yang bagi? Allah. Ini yang kita akan belajar kenal Allah. Itu satu perkara cara untuk kita mengenal Allah. Yang kedua, melalui sirah baginda, dakwah baginda, penjelasan para rasul. Kita kena baca sirah juga. Sebab daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para anbiya dalam Al-Quran akan mengajar kita mengenal Allah Subhanahu taala. Sebab para nabi, poin utama dalam dakwah mereka adalah mengenalkan manusia kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah yang mengajar para sahabat adalah mengajar akidah, mengajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara asas. Sebab bila kenal, kita kenal Allah siapa Al-Khaliq, pencipta kita, kita hamba, kita kena taat segala perintahnya, kita cintakan Allah, sayangkan Allah. Bila Allah turunkan perintah, tutup aurat, terus tutup aurat. Tak dia tanya nanti dululah, rasa macam belum bersedia. Tak ada. Sebab mati tu bila-bila. Mati tu bukan di tangan kita, di tangan Allah. Jadi bila dengar satu hukum ataupun syariat yang Allah syariatkan kepada kita, terus taat. Sebab cinta tadi, Allah yang suruh, Allah yang bagi kita hari ini boleh hidup. Jadi terus taat. Tanpa kita mempersoalkan kenapa. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita kena baca sirah-sirah baginda, sirah-sirah para anbiya dalam Al-Quran, kisah-kisah Nabi Yusuf contohnya. Seorang insan yang pemaaf. Kita baca kisah Nabi Yusuf kan? Besar tak ujian dia? Besar. Diuji dengan adik-beradik sendiri. Dibuang dalam perigi. Seorang diri. Lepas tu dijual pula oleh pedagang-pedagang. Dianggap macam hamba abdi. Jual. Alhamdulillah ujian pula ditambah dengan ujian nikmat. Dibeli oleh pembesar. Duduk dalam istana. Dalam istana diuji pula dengan isi pembesar. Digoda pula. Ujian, diuji lagi. Itu ujian dalam kehidupan. Subhanallah. Kemudian duduk dalam penjara. Dalam penjara diberikan nikmat boleh mentakwil mimpi. Satu nikmat juga untuk memberikan kepada manusia bahawa itulah kuasa Allah. Nabi Yusuf tak kata itu hebatnya dia. Tapi balik pada Allah yang memberikan nikmat itu kepada dirinya. Dan kalau kita lihat di akhir ending cerita tu, ketika adik-beradiknya, abang-abangnya datang untuk minta bantuan di saat kemarau. Diberikan pula makanan, bantuan. Lepas dah dibuang dulu, kalau kita lah kan. Ni cerita. Kalau kita lah kan. Adik, orang sakitkan hati kita, tiba datang minta tolong. Rasa-rasa nak tolong ke tak? Mana boleh Ustazah sakit hati Ustazah tak rasa katanya. Baca cerita tu cuba tengok. Kenapa cerita tu sampai pada kita? Adik katut dengar, habis cerita kita bukan Nabi. Jadi buat apa dia sampai cerita tu kat kita? Nabi Yusuf, dia kena buang. Bukan dia kena sakit hati mulut dia, tapi kena buang dalam perigi. Sampai nak dibunuh oleh adik-beradik sendiri. Itu satu benda yang memang menyakitkan hati kalau fikirkan. Tapi subhanallah, Masya Allah, pemaafnya Nabi Yusuf. Boleh menerima abang-abangnya, mengembalikan balik keluarga, menyatukan balik keluarganya semula. Subhanallah. Tapi akhir sekali apa doanya? Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Lepas habis cerita, dah dikumpulkan keluarga semua, dalam keadaan dia jadi seorang pembesar, Masya Allah, tabarakallah. Apa diminta oleh Allah? Ya Allah, engkau lah tempat pergantunganku dunia akhirat, matikan aku dalam Islam. Allahu Akbar. Hidup kita ni, perakhiran tu sebenarnya yang kita harapkan yang terbaik di sisi Allah. Kita yakin ke macam mana ke perakhiran hidup kita? Dah ready ke? Are you ready to mati? Tak ada. Semua orang takut soalan ni.
Saya pernah ditanya oleh anak muda. Anak muda tu tanya, Ustazah, saya ada masalah, dia kata. Apa masalah? Kenapa Allah hidupkan saya lagi hari ini? Stres, Ustazah, kata. Saya tak suka bagi jawapan. Saya akan tanya balik soalan. Jadi, kalau kamu tak ready hidup hari ini, kamu dah ready untuk mati, saya tanya. Ustazah, mana ready nak mati? Jadi, itu jawapan pada soalan kamu tadi. Kamu tak ready mati, jadi kenapa Allah bagi hidup lagi hari ini? Untuk sedia matilah. Itu jawapan. Jadi cari. Kenapa Allah bagi hidup hari ini? Kamu tak ready nak mati. Jadi sekarang mencari persediaan untuk mati. Jadi subhanallah, Masya Allah. Kita sebenarnya ada jawapan tu. Tapi kita tak nak fikir. Kita tak nak cari. Subhanallah, Masya Allah. Jadi yang kedua, kita nak kenal Allah dengan melalui dakwah, melalui sirah-sirah baginda. Yang ketiga, mengenal Allah, merenung nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kita baca nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Sambung lepas ni. Kan? Kalau kita sambung semua nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kita solat kan? Allahu Akbar. Saya tak apa-apa. Kalau saya kata, kita kat office lah contoh, bos datang. Beza tak rasa? Bos datang tu kita cakap dengan rasa apa? Rasa takut, betul tak? Tadi duduk borak-borak, semang-semang, tiba-tiba, bos dah datang. Ada kawan tu, kawan informer kan, tu kan bagi tahu, bos dah datang. Kelang kabut pergi duduk kat kursi masing-masing. Duduk tu macam buat kerja, padahal tadi tak buka. Padahal tak buka apa pun, dia buat begitu je, tak ada buka pun komputer lagi. Tadi duduk menyembah. Tapi sebab takut tadi pergi duduk tu. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Masa apa tengah hari sekejap lagi? Kita sedang menghadap Allah yang maha besar. Tadi bos besar tadi kita takut. Lebih takut bos besar daripada Allah yang maha besar. Jadi subhanallah kita kena tanya diri kita. Kita sebut, sebab kita tak kenal. Kita sebut Allahu Akbar tanpa rasa takut. Tanpa bergetar dalam diri kita. Macam mana kita bergetar dengan bos tadi. Kenapa kita takut dengan bos? Sebab kita tahu tu bos. Bos yang bagi kita gaji, tiap-tiap bulan akan bagi gaji. Dengan izin Allah SWT yang bagi kita gaji kat kita pun Allah yang izinkan. Yang dia garang, the street dia memang jenis masa tu tepat. Kalau lambat seminit. Jadi kita beria-ria jaga tu. Sebab kita kenal bos kita tu siapa. Sebab tu kita berhati-hati. Sebab tu kalau kita baca konsep Islam, iman dan ihsan. Saya nak sebut ihsan ini. Sebab kita tak faham ihsan ni sebenarnya. Apa maksud ihsan? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Semua macam nak jawab tapi tak jelas. Jauh kot. Ihsan adalah kita buat ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Sekiranya tidak mampu, kita merasakan Allah melihat kita. Ada tak beza? Ada. Apa beza dia? Sebab masa dah singkat, jadi saya dah jawab lah. Kan? Beza dia, yang pertama, kita buat ibadah, kita seakan-akan melihat Allah. Bukan kita lihat Allah. Tapi ibadah tu, nak cerita tentang ibadah tu. Kalau bos kita di depan kita, kita buat kerja, macam mana kita buat? Nak main-main ke? Tak, duduk tegak ni. Tulis, tak tengok bos pun takut. Mana, takut, tunduk kan. Tunduk ke bawah je. Takut bos ni. Bos tengah tengok, buat sekarang juga dia kata. Saya diri sini, buat. Kita pun buat. Kualiti kerja tu macam mana? Tip-top. Semua kita hati-hati. Tulisan besar, kecil, titik, nota semua kita hati-hati. Betul tak? Kita nak cerita tentang kualiti ibadah tu. Bila kita rasa Allah di depan kita. Kalau tak mampu, kita rasa Allah melihat kita. Contoh dekat bos, ada CCTV. Dekat pejabat, ada CCTV. Kita tahu bos tengok. Tapi dia macam tak macam tadi awal tadi. Betul tak? Duduk menyandar lagi lah. Tak apalah. Bos sekarang tengah rehat kot. Tak apalah. Kejap lagi lah buat. Masihlah ada lagi longgar-longgar dia. Tapi kita rasa bos tu tengok. Sebab ada CCTV yang bos kata ni semua ni CCTV ada kat pejabat saya. Korang jangan main-main katanya. Jadi subhanallah, Masya Allah. Kualiti kerja tu. Jadi subhanallah kita cerita tentang kualiti ibadah. Hari-hari kita beribadah. Ibadah ini bukan ibadah puasa, solat, zakat itu sahaja. Tapi mula bangun tidur dah start ibadah. Sebab tu hidup ni adalah ujian. Bangun tidur tu Allah nak uji. Sama ada syukur ataupun kufur.
Bangun tidur Allah nak lihat. Sama ada kita ingat Allah ataupun ingat apa benda kita nak buat. Semua tu akan dipersoalkan. Subhanallah. Jadi poin ketiga, kita nak kena kenal nama-nama Allah. Sebut, kenal nama Allah Ar-Rahman. Kena kaji betul-betul. Allah Maha Penyayang. Baca surah Ar-Rahman. Cerita tentang Allah Maha Penyayang. Macam-macam nikmat yang Allah beri. Kalau konsep tentang Ar-Rahman ini, kita kena cari apa yang Allah beri. Supaya kita jadi orang yang mensyukuri. Lepas tu dalam Al-Quran sebut, qalilan ma tashkurun. Sedikit je manusia yang bersyukur. Sebab kita tak cari. Kita menanti apa yang kita minta tak dapat lagi. Betul tak? Lepas tu kita rasa kenapa Allah tak bagi ni? Kenapa Allah tak bagi ni? Hakikatnya banyak Allah beri yang apa kita minta setiap hari. Betul ke betul? Jadi subhanallah kita kena cari. Supaya kita jadi orang yang bersyukur ni. Apa Allah bagi lagi? Apa lagi? Sampai bila baca surah ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak tahu dah nak cakap apa. Banyak sangat yang Allah bagi. Banyak sangat. Jadi subhanallah, Masya Allah, inilah kita nak kena ajari dan pelajari nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Supaya kita bila menyebutnya dengan penuh rasa. Dan dengan penuh merasai Allah itu yang memberi Ar-Razak, yang beri rezeki. Tak kisahlah kita duduk mana, Allah yang bagikan kita rezeki. Yang penting kita kena berusaha. Usaha, doa, tawakal. Betul tak? Ini kita dah ajar dalam kehidupan kita. Cuma kita kena faham. Kita berusaha. Kita berdoa. Tawakal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal bukan pada usaha, tapi pada Allah. Sebab tu bila kita dapat dengan usaha kita, kalau dapat apa yang kita mahu, Alhamdulillah. Kalau sebaliknya, bersabarlah. Maknanya sentiasa juga menyebut Alhamdulillah. Orang beriman, dua-dua keadaan dia akan menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Ya Allah, dengan nikmat ni jadi aku lebih banyak buat perkara kebaikan. Kalau diuji, maknanya kita dah usaha tapi dapat sebaliknya, Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab semua keputusan ini, siapa yang tetapkan? Allah. Allah yang tetapkan keputusan. Kita berusaha untuk mencari keputusan yang terbaik di sisi Allah. Sebab tu hidup kita ni bukan cari apa yang kita mahu. Tapi cari apa yang Allah mahu. Walaupun kita tak mahu. Faham ke tidak? Jadi benda tu konsep tu senang. Kita tak mahu tu tapi Allah yang bagi. Jadi kena terima. Sebab kata kalau kita baca rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar yang Allah tentukan, sama ada kita suka ataupun tak suka. Betul tak? Kan? Jadi kita nak ajar benda yang kita dapat tu adalah daripada Allah, perkara yang kita dapat tu daripada Allah, dan kita kena terima, pasti akan ada kebaikannya. Cari apa yang sedang Allah ajari, dan subhanallah, Masya Allah, sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ini poin utama yang kita kena jaga setiap masa. Allah inda zanna abdihi bih. Allah seperti mana sangkaan kita padanya. Jadi subhanallah, Masya Allah. Kita sampai 10.30 je kan. Jadi saya dah buka dah untuk ada soalan. Ya. Yeah. Kuat sikit tak dengar. Ya. Okey, baik. InsyaAllah, jazakillahu khairan kathiran. Ya, ialah macam saya sebut tadi, bila cerita tentang para Nabi, kan? Yang Masya Allah, tabarakallah, semua Nabi diuji. Betul tak? Ada tak? Memang Nabi Sulaiman dia diuji dengan nikmat. Subhanallah. Tapi subhanallah, ujian, semua ujian yang mengangkat derajat. Ujian ini adalah mengangkat derajat manusia. Jadi subhanallah, ada yang menyebut itu Nabi, kita manusia biasa. Nak tanya, kita hidup ni nak pergi mana? Hidup nak pergi mana? Jalan-jalan makan angin? Nak pergi mana hidup ni? Nak pergi syurga, betul tak? Nak pergi syurga. Jadi para Nabi ni semua yang dah dijanjikan masuk syurga, betul tak? Jadi kita nak pergi syurga, kena ikutlah jalannya orang yang manusia yang Allah dah pilih masuk syurga. Siapa? Itulah dia contoh-contoh dia. Jadi kalau betul kita nak pergi syurga, kita sanggup juga buat. Walaupun kita tak suka.
Sebab tu hidup ni ada beberapa poin kita kena tahu. Pertama, kena kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan buat, dia akan timbul rasa cinta. 3 rasa yang perlu ada pada Allah. Dia bukan sekadar cinta saja. Hari ni saya sebut cinta je. Dia sebenarnya cinta, takut, kebergantungan. 3 ni. Yang mana kita baca surah Al-Fatihah setiap hari, 3 ni sebenarnya sedang diajari. Rasa cinta pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa bergantung pada Allah. Ni 3 rasa yang setiap hari kita kena bawa dalam kehidupan kita. Kemudian kedua, kita kena kenali Rasulullah. Allah Maha Baik. Sebab Allah bagi kita buku panduan. Apa buku panduan kita? Al-Quran. Sebab tu Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami sebenarnya. Sebab bila faham, baru kita tahu teori. Lepas tu bila dah tahu, kita kena praktikal dengan teori yang kita dah fahami. Lepas tu Al-Quran bukan untuk dibaca je. Kalau tanya berapa kali khatam, tak payah tanya. Banyak kali dah Ustazah katanya. Tapi berapa banyak dah faham. Mana satu cerita, sikitlah saya cerita. Seorang jemaah ni pergi Cina. Sampai dekat sana, dia cakap orang putih. Orang Cina tu jawab Arab. Terkejutlah kawan ni. Can you speak English? I cannot speak Arabic. Lepas tu orang Cina tu jawab, are you Muslim? I'm Muslim. Pakai tudung kan. Elok pakai baju muslimah semua. If you Muslim, you can speak Arabic. Why? Because you read Quran every day. Terasa semua. Betul tak? Kita baca Quran hari-hari tapi kita tak faham. Kenapa? Tak pernah tanya ke dalam diri kita. Ya Allah, aku dah baca berpuluh-puluh kali khatam. Tapi kenapa aku tak faham? Jadi itu perkara yang kena kita tingkatkan. Jadi Allah bagi kita buku panduan Al-Quran untuk kita fahami. Hari-hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul tak? Mana jalan lurus? Al-Quran ni sebenarnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah dia jawapan pada ihdinas siratal mustaqim. Inilah dia jalan untuk kita lalui. Jadi kita kena lihat. Allah Maha Penyayang bagi kita buku panduan untuk kita faham, kita amal, kita lakukan. Kemudian Allah bagi kita contoh teladan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Quran dia tak ada contoh, pening kepala juga. Macam mana solat? Macam-macam lah rupanya nanti. Ada yang terguling-guling, ada yang terbaring, ada melompat. Macam-macam rupa. Sebab tak ada panduan. Sebab dalam Quran suruh solat, tapi tak ada panduan contoh teladan. Betul Allah bagi contoh di kalangan manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal Rasulullah. Kena ikuti akhlaknya. Sebab itulah manusia yang Allah paling cinta. Kita cintakan Allah, maka kita kenal manusia yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cintakan Allah, ikut aku. Jadi tak ada istilah dia Nabi, kita manusia biasa, kita umat Nabi. Jadi kalau betul cintakan Allah, cintakan Rasulullah, ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, kita kena kenal. Bila kenal dua ni, kita akan kenal diri kita. Siapa kita? Hamba, khalifah. Dan kemudian kita akan tahu yang keempat, mana kita nak pergi hidup ni sebenarnya. Subhanallah. Ini 4 perkara asas yang kena kita cari setiap hari. Sebab hidup ni bukan sekadar dunia, tetapi ada matlamat yang lebih besar yang kita cari, iaitu di akhirat sana. Maka kalau kita benar-benar nak ke sana, ke syurga, bertemu Allah, jadi orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lakukan walaupun dia susah dan payah. Sebab hidup ni sementara. Lama pun paling lama berapa? Berapa paling panjang usia yang kita pernah jumpa orang? 100 kan? Ada 200 pernah? Tak ada, tak pernah jumpa. Dan 100 pun lebih-lebih sikit. Jadi subhanallah, Masya Allah, sekejap tu je lah duduk dekat dunia. Dekat sana selama-lamanya. Khalidina fiha. Tak ada mati dah. Jadi sekejap je lah nak sakit. Sekejap je lah nak diuji. Sekejap je lah kita nak sabar. Sekejap je lah kita nak maafkan orang. Sekejap je. Semua benda yang kat dunia ni sekejap je. Nanti kat sana kita dapatkan ganjarannya. Kat sana Allah akan memberikan balasannya. Dan subhanallah, Masya Allah, kat sana kekal selama-lamanya. Jadi ini akan mengupgradekan kita untuk rasa terus mengikuti walaupun yang kita ikuti itu adalah Nabi. Sebab itulah orang, insan yang Allah bagi contoh pada kita untuk kita contohi. Wallahu a'lam. Okay. Jadi subhanallah, ada soalan lagi? Tak ada dah ya. Sebab hari ni banyak kena soal. Saudara pun jawab kan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah semua lulus. Soalan dah dijawab. Masya Allah. Jadi sekarang ni formula ataupun teori ni telah diberi. Praktikalnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Setiap hari kita cari jalan untuk kita kenalkan diri kita kepada Allah supaya hati kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setakat itu saja perkongsian hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu datang daripada kekurangan Ustazah sendiri. Mohon maaf zahir dan batin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.